akhir nak hadir bersama dengan awak di sisi awak. Aku tak nak masuk penjara dengan lagi bodoh ni. Baik akhir nafas saya. Dia tak untuk awak berkahwin dengan saya. Aku ni kakak hang tau. Yang besarkan hang yang seolah-olah macam uang untuk hang. Hang satu parasit. Parasit. Tu sepatutnya jadi pelindung untuk aku ke lari. Lindung apa benda lindung? Engkau punca semua lah. Daripada awal lagi. Perceraian aku dengan Hana, Azrin. Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Bahagia Yang Tertangguh. Episod akhir. Kiranya malam ni akan tayang 2 episod berturut-turut. Episod 27 yang sepatutnya tayang semalam tapi ditangguhkan sempena konsert kita. Dan episod 28 iaitu episod akhir. So, korang kena layan sepanjang 2 jam lah malam ni, marathon. Apa yang kita boleh tengok daripada petikan daripada episod akhir ni, kita boleh nampak yang Zakwan dah cuak dah. Sebab dia cuak ni sebab rasanya Azrin lah episod sebelum ni yang ada medical report yang boleh menjadi alibi yang Zakwan ni berancang untuk membunuhnya lepas kematian anaknya. Tapi macam biasa, kakak dia Kak Je tu buat relax je. Dengan ayat dia, aku yang jaga hang. Itu je ayat dia daripada awal-awal episod. Seolah-olah macam Zakwan ni tak boleh bergantung pada orang lain, agak-agak dia je. Tapi memang betul pun sebab si Zakwan ni memang tak boleh harap pun. Kahwin pun bini Hana lah yang menjaga hal-hal rumah tangga. Dalam masa yang sama, Hana pun bertemu dengan bersemuka dengan Zakwan, lebih berani, lebih tough lah. Maksudnya sebab sebelum ni dia cari anak yang dia diculik oleh Zakwan. Tapi yang buat saya tertanya tu, si Hana ni asyik jumpa si Zakwan je, macam pergi pimai-pimai pergi balik jumpa si Zakwan jugalah, macam dia tak boleh tentukan hala hidup dia sendiri ke daripada asyik nak bertemu dengan si Zakwan ni. Dah lah Zakwan ni asyik push dia nak jadi nak rujuk balik, nak kahwin semula. Sampai kita lupa apa dah jadi antara Hana dan Armin. Saya sampai lupa nama Armin. Nama watak Kamadli lah, lakonan Kamadli. So macam mana hubungan Armin dan Hana ni? Sebab kita tahu hubungan dia tak direstui oleh mak si Armin, Datin Suraya. Tapi Armin ni dia memang tekad nak kahwin dengan Hana, sampaikan anak Hana pun panggil dia papa. Jadi adakah kita akan nampak penyatuan Hana dan Armin sesuai dengan tajuk dia, Bahagia Yang Tertangguh? Harap ada kebahagiaan lah di episod akhir ni. Ataupun kadang-kadang saya tengok post Instagram Nak Zainal, pelakon yang berwatak Hana ni, kadang dia macam hint ada sesuatu yang tidak dijangka, ada plot twist lah. Korang rasa macam mana? Kita jumpa malam ni. Sekian.